So, kadang-kadang kita dipeningkan bila mana lever ni, okay, alright, kita dimainkan dengan sideway ni. Betul tak, rakan-rakan maklum? Lepas tu kalau kena timing yang betul, kita akan dapat benda tu. Dia akan pergi terus. Inilah dinamakan setup satu baris. Kalau CMS kata tu setup satu baris. Alright? So, jelas. Kita nak tahu price. Bila price tu buat kenaikan ataupun buat penurunan, kita tengok kawasan tu dia cucuk banyak kali ya rakan-rakan maklum. Okay? Contohnya dekat sini kita nampak price tu. Dekat level sini kita nampak. Allah. Okay. Tak lepas, cucuk tak lepas. Okay. Kalau kita tengok dekat kawasan sini, selalunya yang duk kena adalah di kawasan tengah-tengah ni lah. Sebab apa? Timing. Waktu je. Tak kena. Okay. Level ni anda boleh tanda, jangan ubah. Satu hari dia akan sampai. Tetapi bukannya kita nak entry. Kita nak monitor price action dekat area situ. Alright? Jelas ke jelas? Rakan-rakan Pak Long. Jelas ke jelas? So, perjalanan sehari, macam mana yang Pak Long boleh predict, kata, okay, price sampai sini macam hari apa? 10, 3, area 10, kita tengok, tak break pun, area 10. Kita tengok area sini, hari yang Pak Long bagi planning tu, okay, dekat area sini, tak pecah pun. Area 10 ni, rakan-rakan Pak Long. Dekat area sini. Lebih kurang lah. Area sini, 10. 10 area ni. Disebabkan kenapa rakan-rakan Pak Long? Price buat kenaikan, kita tengok price buat kenaikan, lepas tu dia mati. Dia quick slow dekat area sini. Level sini anda boleh marking. Marking je. Tu cara hint untuk dapatkan level untuk hari tu. Bila dia dah slow dah, tak ada momentum, anda marking tu. Kadang-kadang price ni dia nak buat manipulate. Bila dia buat sideway, terlalu lama. So, bila kawasan ni dia main, kita nak tengok price action je. Itu je rakan-rakan Pak Long. Dan bila price tak berjaya break, kita nak tengok price action dekat sini. Apa yang buat level ni. So, kita dapat. Betul tak Pak Long kata 30 pecah malam ni, fly habis. Siapa yang ingat lagi apa yang Pak Long kata tu? Pak Long nak tanya. Ada tak? Ada tak yang ingat lagi apa yang Pak Long kata 2 hari lepas? Yes, Pak Long kata okay. Key level hari ni adalah area sini. 2 level ni. Pecah salah satu, fly habis ataupun junam habis. So, sebagai trader kita nak tengoklah price action sampai situ. Okay? So, jelas pasal level harga. Pak Long nak tanya, ada apa-apa soalan sebelum kita nak teruskan? Sebab setiap hari dia akan berubah rakan-rakan Pak Long. Key level Pak Long akan berubah setiap hari. Sebab kita nak tengok price action apa yang dia buat. Jelas So, satu lagi, macam mana kita nak dapat lagi adalah waktu, season. Okay, yang ni Pak Long buka sikit. Minggu depan kita cerita fully untuk timing. Okay, timing untuk kita pakai. Okay, so kalau kita tengok pagi hari ni, price buka dekat kawasan sini. Betul? Kita nampak ni. Betul level Pak Long ni, ada garis-garis putih-putih ni. Inilah waktu market buka rakan-rakan Pak Long. Kita nampak shadow 2 level harga. Itu pagi punya. Bila price tu dah turun, dia naik. Okay. Price dah buat kenaikan. London, sekejap dia buat penurunan, kita kena tengok Asia punya ni. Asia punya open. Level ni kalau dia bermain di bawah, rakan-rakan Pak Long, potensi dia nak buat kejatuhan lah. Itu je. Sampai US punya season sekejap. Ini adalah key level kalau kita nak cari first. 2 level ni. Tanda je. Kalau anda seorang yang nak ambil low, ambil low je. Okay, nak ambil high, high je.
Alright? Kalau anda nak buat zone, ambil zone. Dia nipis je. Kalau kita ambil dekat M5 tu nipis je dia punya zone. 15 pip, 10 pip, selalunya macam tu je rakan-rakan Pak Long. So, nak pastikan dia breakout adalah candle tu breakout saja. Alright? Candle breakout apa nama level tu kita dah kira sebagai fail lah rakan-rakan Pak Long. Alright? Okay. So, timing waktu news boleh pakai tak? Boleh, tak ada masalah. Alright? Ha, ha. Tu kadang-kadang kita pakai dia sebab news ni nanti Pak Long cerita last education kita, Pak Long akan cerita untuk trade news. Okay? Alright? Jelas. So, Pak Long nak tanya untuk level harga senang dapat ke susah? Cuba komen. Sebelum kita nak teruskan kepada QM. Cosimodo. Sebab dia bermain benda tu sama juga. Dia relate sekali. Hang. Jelas lah? Ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan, teruskan. Ha. Jangan simpan. Saya dia lupa. Setup Pak Long senang je. Range tak besar. Banyak sangat level harga macam mana nak tahu level harga yang bersesuaian. Alright. Bagus soalan. Okay. Kita nampak view kita. Betul tak? Ini adalah perjalanan sehari. Setuju? Rakan-rakan Pak Long? Ini adalah perjalanan satu hari. Betul? Betul? Kan? So, pertama sekali kita tahu pagi tadi punya open. Pagi tadi punya open. Ini adalah satu level. Bukan buka-buka market kita kerja nak tekan. Okay, biar dia buat cerita sikit tu. Kita nak tumpang ni. Kita nak tumpang dia. Ini adalah satu level. Alright? So, bila dia buat satu resistance, press buat penurunan. Betul? Sampai dekat sini. Kita tanda. Tanda level ni. Tanda. First level ni. Dua kita dah dapat. Betul? Setuju atau tidak, rakan-rakan Pak Long? Setuju atau tidak? Yes. So, kita dapat dua level dekat kawasan sini. Okay, resistance dan support. Kita dah dapat dah dekat kawasan sini. Dua level yang kuat. Okay. Cuma kita nak tengok dekat mana kita nak entry. Alright. Okay. So, pertama sekali kita ambil adalah bila mana price tu dah buat satu hint. Ini adalah key level dah. Pertengahan dia. Okay. Price buat penurunan. Kalau kita tengok kat sini. Okay. Pak Long bagi betul-betul ni sikit. Kita ambil yang ni. Yang seller masuk banyak ni. Ini adalah key level dah. Alright. Pak Long ambil shadow tu open lah. Kalau betul-betul ni dia susah sikit. Rakan-rakan Pak Long. Betul-betul ni. Kecil ni. Level dah. Okay. So kita dapat 3 kawasan. Betul? Bila price tu buat satu wave, 2 wave. Betul tak? So, dekat sini kita boleh cari peluang untuk buy balik. Okay. Dekat sini kita boleh cari peluang untuk sell. Kita nak tengok price action. Bila price tu dah sampai dekat level-level kita nak tengok price tu buat apa. Itu je. Jangan terus instant. Okay. Kalau kita nak instant, tunggu timing. Minggu depan Pak Long ajak untuk timing. Waktu dia tu. Kalau kita instant terus kita nampak, breakout ni Pak Long. Kita cut. 2, 3 kali kita akan cut di kawasan yang sama. Breakout ni. Kita cut 10 pip. Lepas tu lagi kita cut pula 10 pip. Lepas tu kali keempat tu baru jadi. Kalau anda perasan.
So dia kena ada timing dia. Selalunya kali keempat tu anda dah rasa FOMO dah. Anda dah takut dah nak masuk dah. Masa tu jalan. Betul tak rakan-rakan Pak Long? Aku dah nampak dah tadi ni. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Anda biasa tak? 4 kali cut loss dekat tempat yang sama. Kan? Last tu baru dia aku dah kata dah. Dia jadi macam tu. Betul tak? So masalah timing lah. Masa lah tu. Alright. End up tak profit. Yes. So kita dapat 3 level. Bila kita dah dapat 3 level ni, tak perlu pun kita nak scalping pun. Cubalah hold dengan structure tadi ni. Cuba tengok structure yang sebelum ni Pak Long ajak. Uptrend, downtrend, sideway. Benda basic lah. Tapi ramai yang ambil mudah. Benda tu kita kena ambil tahu. Rekan-rekan Pak Long. Nombor 3 tadi, macam mana Pak Long line putus-putus tadi. Level tengah tu. Okey. Yang ni ke? Rekan-rekan Pak Long? Level tu lah. Yes. Kalau kita tengok level sini, abang, okay, kita tengok level sini. Level sini kita nampak satu, Allah Akbar. Satu wave, 2 wave, ini adalah punca. Punca dia breakout. Dia buat penurunan. Yang matikan buyer punya kawasan sini, area sini. Seller banyak dekat matikan seller sini. Movement ni. Nampak? Nampak tak? So, dua level ni yang ada buyer masuk banyak. Rakan-rakan Pak Long. Ini dah confirm dah. So, kalau anda nak layer satu tempat ni, kalau fail satu tempat ni, anda jangan duk layer lagi dekat kawasan ni. Anda tunggu bawah ni apa yang nak buat. Ataupun anda cut loss dulu. Anda pip ataupun 15 pip. Sebab level dia kecil lah. Jelas tak? Abang Jos Jos Soros. Jos Soros pula. Jelas tak abang? Dapat tak abang? Ha. Yes. Okay. So dia akan bila pecah di kawasan sini, anda biasa terjadi tak? Pak Lu nak tanya. Price tu sampai dekat area sini, dia dah bagi hint, dia breakout, boom, dia cari punca breakout dia terus dekat sini buyer. Betul tak? Anda MC dulu. Betul? MC dulu baru dia pecah balik. Biasa jadi tak? Biasa jadi tak? Rakan-rakan Pak Long floating sampai 4 jam, 3 jam. Lepas tu MC dekat kawasan tu. Yes. Sebab tu kita kena tengok benda tu buat price action rakan-rakan Pak Long. Baru kita nampak. Right? Boleh? Pak Long nak masuk pasal QM pula ni. Jelas ah pasal level harga? Fokus ke kanan. Harga yang duk tengah buat rakan-rakan Pak Long. Jangan fokus harga lama. Harga lama ni kita nak monitor. Pecah ke tak pecah? Pecah ke tak pecah? Dia buat reversal, paku balik. Itu je. Ha, itu je. Alright? Sebab apa Pak Long kata macam tu? Kita nampak. Kita nampak bermula dari M1. Kalau anda tanda dekat higher time frame, anda tak nampak. Anda kerja nak ligan lah. Bila dah sampai resistance, anda nak paku sell. Tetapi kalau kita tengok dekat sini, dia dah ubah structure. Inilah yang ramai yang tercedok tu. Asalkan resistance ni harga dah jadi harga lama. Contohlah harga bermain dekat sini. Ini kita nak tengok je apa yang terjadi dekat level sini, resistance ni. Lepas tu price duduk kat sini. Ini dah jadi harga lama. Kita nak monitor apa yang dah jadi. Harga lama dekat sini. Dia breakout. Nampak dia cerita elok yang anda pakai RBS SBR tu. Breakout pullback entry, breakout pullback entry. Bukannya dia higher
time frame, rakan-rakan Pak Long. Inilah kita nak dinamakan, kita nak tumpang dah. Market cerita elok tak Pak Long nak tanya pasal apa breakout pullback entry tu. Ha. Tetapi kebanyakan trader menggunakan telefon. Dia terhad dia punya pandangan rakan-rakan Pak Long. Okey? Dia terhad. Dia nampak macam ni je lah. Dia nampak kawasan ni macam ni lah. Oh, ni ada movement. Kan? Pakai M1. Pakai M1. Lepas tu candle pula dekat dengan mata macam tu. Anda tak nampak apa. Anda tak nampak apa. Rakan-rakan Pak Long. Structure tu tak nampak. Sekali candle M1 tu henjut, anda dah getak dah. Ah, anda dah goyang dah. Kadang-kadang satu M1 tu dah dia bagi 50 pip, 60 pip ya, dia henjut je. Anda sakit jantung, saya tak boleh trade M1, M5. Kan? Sebab pandangan kita salah. Bila pandangan kita salah, kita akan buat decision yang salah. Setuju tak rakan-rakan Pak Long? So, zoom out sikit. Zoom out. Bagi dia buat macam tu. Nampak penuh apa yang dia buat. Kalau anda pakai higher time frame, Pak Long nak tanya lah. Okay. Contoh Pak Long ambil H1. Berapa ramai yang kena lipat dekat sell tadi? Dekat level ni. Ramai mana kena? Pak Long nak tanya. Ni. Oh, ni resistance ni. All time high ni. Berapa ramai yang kena? Sebab harga dah jadi rakan-rakan Pak Long. Harga lama ni. Kita nak hint dekat sini. Dekat bawah ni. Dia breakout tak level tu Pak Long nak tanya? Kalau anda tanda dekat lower time frame, harga berubah tak? Tak berubah rakan-rakan Pak Long. Harga tak berubah. Nampak? Dia breakout terus pi. Pak pak pak. Dia keep buat new resistance, bermaksud dia nak buat kenaikan. Itu je. Sebab kita duk getak, kita duk tengok bawah. Kita duk nampak resistance sebelah. Bila duk nampak resistance sebelah, oh ni dah resistance lah. Padahal harga duk membangun dekat sini. Ni. Asbik ni. Yang duk bergerak ni. Kita nak tengok harga CMP duk buat tu. Boleh ha? Jelas ha? Okay, Pak Long masuk kepada QM. Ready ya? Okay. QM adalah salah satu chart pattern rakan-rakan Pak Long. Okay. Selalu yang terjadi, yang kerap jadi di lower time frame. Higher time frame, dia akan banyak buat apa? Dia suka lajak. Pak Long suka pakai QM ni adalah M1, M5, M15. 3 benda tu. Rakan-rakan Pak Long. Okay. So, kita tahu permulaan structure. Pak Long ambil M15. Okay. Kita nampak dekat sini rakan-rakan Pak Long. Ini structure apa? Structure apa rakan-rakan Pak Long? Ini structure apa? Uptrend. Betul? So, kita nampak dekat sini, level ni, kita nampak dia berhenti dekat area sini. Betul? Allah Akbar. Okay. Untuk QM ni, mudah saja rakan-rakan Pak Long. Tak payah mana. Okay. Pertama sekali kita nampak dekat sini, price buat kenaikan. Allah Akbar. Dia buat satu base, pump. Buat kenaikan. Betul? So, kita nampak dekat sini, dia buat satu head. Satu kepala, sorry. Betul tak, rakan-rakan Pak Long? Sorry. Kita nampak kat sini price buat kejatuhan. Sampai dekat level sini. Betul? Ni apa dia pattern pun? Dia break support ni. Ni orang panggil apa? Pattern apa? Pattern
gambar dekat belum? Ini adalah QMTR. HNS salah. HNS dia kena bahu sama dengan dia punya pungkuk pun sama. Maksudnya dia kena macam ni, rakan-rakan maklum. Ah, SOP dia kena entry dekat macam ni, dia break. Lebih kurang Quasimodo trend reversal, tetapi dia kena bahu sama dengan support dia sama dulu. SOP untuk entry dia sama dengan QMTR. Jelas? Jelas? Jelas ke jelas? Ni berat sikit ni. Apa itu QMTR? Iaitu Quasimodo trend reversal. Kita nampak asalnya uptrend. Betul? Betul? Betul ke betul? Rakan-rakan Pak Long. Okay? So trend tu dah reverse. Dia dah buat chin. Alright? Okay. So kita nampak dekat sini, ini adalah QMTR. Apabila QMTR, dia akan jadi apa dia? Dia buat lagi support. Satu support, dua support dekat area sini. Alright? Kita nampak dekat sini, satu support, dua support dekat level sini. Rakan-rakan Pak Long. Jelas Ini adalah QMTR. Level ni jangan ubah pertama sekali. Sebab Pak Long suka QML, iaitu Quasimodo level daripada benda-benda lain. Sebab kok mana pun dia akan patah balik dekat level tu, rakan-rakan Pak Long. Jangan takut. Contohnya, rakan-rakan Pak Long. Okay? Sepatutnya dekat kawasan sini adalah QMC. Betul? Setuju atau tidak, rakan-rakan Pak Long? Level tu, sebelum wujudnya QML ni. Alright. So, dekat sini, apabila dia buat price, dia breakout level pertama tadi. Automatic dekat kawasan sini adalah QM manipulation. Ini adalah QM manipulation. Dia akan main level yang sama dekat kawasan sini. Okay. So, pattern dia adalah macam tu, breakout. Ini adalah QM manipulation. Rakan-rakan Pak Long. Alright. Okay. So, kalau kita ada sell dekat area sini, kita tak mau cabut. Kita tak mau cabut. Okay. Kok mana pun dia akan main balik. Tapi tak tahu bila. tak tahu bila. Tapi dia akan main test balik level tu, baru dia buat cerita. Rakan-rakan Pak Long. Itu bahaya dah. Tetapi kalau geng-geng model besar, dia akan allocate dulu. Sekali dia akan cari exit dah. Macam mana nak identify garis lurus tu? Bermula dengan pertama tadi ni. Ataupun support ni. Support yang terdekat ni. Punca breakout dah. Punca breakout. Okay. Dia buat kenaikan, dia buat bau, dia buat kepala. Lepas tu dia buat balik dekat area sini. Kita nampak QMTR. Ini adalah QMTR. QMTR. Dia bagi price buat penurunan. Okay. Lepas tu dia buat dua support. Untuk kita lakukan position untuk sell lah. Dia buat continuation. Tetapi dekat sini, okay, Allah, dia buat dua support. SOP dia untuk QMC adalah untuk kita continue sell dekat level sini, buat penurunan. Betul? Betul? Betul atau tidak, rakan-rakan Pak Long? Tetapi level tu dia telah di breakout. Maksudnya dekat level sini QMC dah fail. Okay? Yang kata tadi QM fail tu. Okay? QMC tu dah fail. Dan wujudnya adalah QML. Masa breakout sinilah kita terus paku buy. Boleh dapat. Kalau anda rasa takut untuk cut loss sell, okay, anda boleh hold. Tetapi agak risiko. Kita tak tahu dia nak pergi perjalanan dia sejauh mana. Tapi dia akan main test balik rakan
yang Pak Long level tu. Level ni. Ini adalah QM level lah. Jelas? Jelas? Jelas ke jelas? Jelas ke jelas? Benda ni berat sikit. Kena asah mata kerak sikit. Okay? So, press tak berjaya break untuk buat QMC. Tiba-tiba dekat sini, dia buat QM manipulation. Dia buat kenaikan pula rekan-rekan Pak Long. Okay? Tetapi bila dia dah create satu resistance dekat area sini, contohnya dia berhenti harga. Right? Dia berhenti. Kalau news, jangan duk kata nak hold dah. Dia boleh pecah terus pi. Okay? Dia buat satu resistance dekat sini. Ni adalah satu resistance. Okay? Bila dia wujud satu resistance, dia tak berjaya buat new resistance, anda tunggu saja dekat level sini. Dia akan jadi QML. QML susah nak fail. Alright? Selalu terjadinya empat jenis ni rakan-rakan Pak Long apabila market apa? Cuba komen. Terjadinya 4 QM ni selalunya akan terjadi apa market tu? Sideways. Yes. Sideways. Yang sambung continuation RBS, SBR akan kena. Okay. Yang pakai support and resistance akan kena. Yang mana yang pakai QML dan timing akan win dekat sini. Masa akan dapat dekat sini. Alright? So jelas pasal QM, 4 jenis. So keadaan dia, kita nampak kalau kita lukis dalam bentuk structure, dia akan buat macam ni. Sorry. Ni adalah QMTR. Okay, ini adalah QMC level ni. Okay, level ni. Tapi dia tak breakout level sini, dia buat QM manipulation. Okay, right. Dan kita tengok dekat sini ada QML. Dia mai balik level sini, buy. Continuation. Sepatutnya untuk QMC ni, dia buat continuation lah sebab dia dah create dua support, rakan-rakan Pak Long. Dua support. Dia bila dah create dua support, okay, kita nampak dekat sini dia lengkap structure untuk sell lah. Structure dah. Tetapi dia breakout level QMC. Bila dia break QMC, automatic dekat situ ada QML. Okay. QML tu kita boleh counter buy sat. Okay. Lepas tu price tu mai balik kat QML, automatic akan buat kenaikan. Sebab QML ni susah untuk fail. Jelas Jelas ke? Jelas. Cuba komen sikit. Kena asah mata. Bila dia tak berjaya break, selalunya orang confuse apabila selalu yang terkena adalah QMC, okay, iaitu QMC dengan QM cell. Dekat sini lah selalu akan terjadinya. Ramai yang tercedok untuk QM ni apabila yang ni. Nak lebih time frame, semua time frame boleh guna sebenarnya. Tapi Pak Long gemar dekat lower time frame sebab kita dapat hint awal untuk dia buat kenaikan ataupun buat penurunan. Kita nak lebih untung, anda pakai dua aja. Iaitu QMTR dengan QML. Tunggu benar ni. Selalu dua ni memang best. Maknanya setiap hari
open market kena mark dia breakout bawah atau atas dia untuk QML. Yes. Dia pertengahan. Level tu sampai satu masa dengan timing dia cukup, Abang Fidaus, okay, dia tas terus jalan terus lah. Ni bukan QM lembu lah. Dia bukan QM lembu lah. Dengan beruang, bukan. Hmm. So, kalau anda tak mau pening, anda belajar dua dulu, iaitu QMTR dan QML. Tunggu dua benda ni. Okay. Dua benda ni. Bila price tu datang, dekat sini kita tengok dia buat satu structure QMTR. Okay. Dekat sini anda boleh masuk sell sekejap. Lepas tu anda tunggu. Okay. Dan anda marking level sini. Tunggu saja untuk tengok apa pembentukan. Jangan duk nampak QM sell pula. Relax dulu. QM continuation pun relax dulu Ustaz. Sebab nanti kita akan belajar pasal apa dia? Rakan-rakan pelajar. Kita akan belajar timing. Selalunya orang tercedok bila mana dia nak sambung. Boleh, tetapi kalau kita ni tak berani untuk buat, dia dah create dua support, okay? Dua support, kita nak create untuk continuation. Tapi agak risiko. Anda boleh ambil risiko tu. Tetapi bagi Pak Long, okay, bila timing tak kena, tak tune, kita tak boleh masuk. Tambah-tambah pula dia buat MM, iaitu Quasimodo manipulation dekat area situ. So, kita pakai level sini, pertama ni. Tunggu saja dia buat. Bagi Pak Long dua benda ni. Automatic dia akan jadi QMTR. Bila mana structure, Pak Long suka pakai dua benda ni, right? Kalau anda tak mahal lagi, kita nampak structure ni. Anda ingat lagi pasal PATL decay? Pak Long nak tanya. Price action trend line. Pak Long nak tanya tu. Ingat tak? Ingat kan? Breakout trend line tu, confirmation. Yes. So anda tarik satu trend line. Okay. So anda nampak satu pattern QM, anda sambung sell dekat area sini. Okay. Relax dulu, jangan tergopoh-gopoh untuk masuk continuation dekat area sini. So anda tarik satu lagi trend line. Tarik satu trend line, jumpa dua resistance, tarik saja trend line. Okay. Level sini anda marking. Sini akan jadi apa dah? QMTR, betul tak? Sini QMTR. Sini akan jadi QMTR. Betul? Betul? Rakan-rakan Pak Long? Kan? Alright? So, level sini anda tunggu. QML. Pergerakan ni bermula open price bagi ke untuk marking? Yes. Yang tu lebih better lah bagi Pak Long. Bagi marking dulu. Tengok. Bagi dia jalan cerita dalam sampai pukul 9 tu. Pukul 9 tu dia bagi hint dah rakan-rakan Pak Long. Abang Mozro. Tai Chi tu. Abang ajak Pak Long lah. Kena asah mata. Yes. Okay. Boleh lah. So, bila wujud dua support, anda tarik satu trend line. Macam tu. Bila dia tak breakout QML. Tarik je. Patut anda relax, anda isap rokok ataupun pergi buat kerja lain. Selagi dia tak breakout trend line tu, anda hold saja rekan-rekan Pak Long. Yang macam Pak Long cerita, berbuih mulut, uptrend. Kalau dia create new resistance tu, bermaksud dia nak naik lagi lah. Selagi dia tak buat low baru. Kan? Dia tak buat low baru tu, bermaksud dia pull back. Pull back, kita kena memahati dua kawasan ni. Dua level ni. Selagi dia tak breakout, dia duk create new resistance, jangan takut. Hold saja. Sampailah kita rasa nak angkat. Selagi dia tak breakout, trend line, hold saja. Boleh? Boleh ke boleh? Guna M5 ke? Yes.
Bila dah mahir nanti pakai M1. M1 akan dapat sharp lah. Macam Pak Kok baru. Tak ada confirmation pun boleh boleh tekan. Confirmation dia yang ni lah. Chart pattern. Alright? Boleh lah? So, kita kena asah mata. Perjalanan sehari. Okay? Ini Pak Long cerita sikit. Pak Long masuk bab time frame. Okay? Bab time frame ni, kita tahu rakan-rakan Pak Long. Okay? Pak Long masuk sikit. Kita tahu time frame mana bermula dulu Pak Long nak tanya rakan-rakan Pak Long. Cuba komen sikit. Time frame mana bermula dulu? Ini turutan dia M1, M5, M15. Lepas tu M30. Lepas tu H1. H1. Lepas tu apa dia? Daily kat atas lah. H4 daily kat atas lah rakan-rakan maklum. Yang ni kita nak dapat first dulu. Kalau kita tengok dekat sini rakan-rakan Pak Long, anda monitor, contohlah Pak Long nak ambil satu benda. Okay. Anda marking dekat area sini. Anda marking dekat 13. Shadow ni breakout. Nak entry lah, betul tak? Tetapi bila price tu main balik, dia breakout dekat sini. Ataupun dekat sini anda kena floating terlalu lama ni. Nampak tak? Sebelum dia terbang tu floating terlalu lama. Setuju atau tidak rakan-rakan Pak Long? Bila anda nak buy dekat sini, kita tengok. Okay, Pak Long padam sah. Kita tengok dekat sini berapa pip ni. Level ni. 100 pip. Sebab tu anda MC. Marking dah betul. Tetapi kita nak tengok price action. Bila price tu dah sampai dekat level sini, kita nak tengok. Buka lower time frame. Ada lagi tau. Boleh buka tak? Tak, Pak Long cari tengok. Ni, dekat kawasan sini. Okay. Kita nak tengok pembentukan ni. Kalau ada millisecond lagi best. Lagi dapat hint. 100 pip ni rakan-rakan Pak Long. Ni, price buat penurunan. Kita PT buy dah ni. Dekat sini. Structure adalah sell. Betul? Setuju atau tidak? Price tu duk turun-turun, duk buat low baru. Setuju atau tidak? Memang dekat time frame besar kita dah ada. Setuju lah, setuju. Yes. Adakah akaun kita boleh tampung? Main dengan full margin pula. Pak Long nak tanya, main dengan full margin pula. Lagi turun, lagi tekan. Lagi turun, lagi tekan. Lagi turun, lagi tekan. Lagi turun, lagi tekan. Sebab tu akaun kita tak boleh tampung. Rakan-rakan Pak Long. Biar pi. Dia spike turun biar pi kat dia lu. Kita nak tengok pembentukan apa yang dia buat dekat area sini. Kita dah belajar pasal buyer dan seller mati. Betul? Rakan-rakan Pak Long? Okay, kita tengok kawasan sini adalah kawasan buyer masuk. Dia buat tanda macam tu. Dekat sini seller mati. Tanda. Dia tak sampai dekat level kita. Tak apa, biar pi lah. Seller mati dah kat situ. Lepas tu dia price buat kenaikan. Dia buat kat sini. Dia breakout level kita. Boleh tak kita nak masuk sini? Pak Long nak tanya. Pak Long nak tanya. Dah ada confirmation dah kat itu. Boleh ke boleh? Boleh. Tapi SL jangan tak bawah ni. Sakit lah. Sakit lah rakan-rakan Pak Long. Breakout balik level ni kat candle. Itu je. Lepas tu dia buat new resistance. Dekat sini ada satu new resistance. Nampak tak? Dia create new resistance baru. Level sini kita nak masuk lagi. Boleh. Tak ada masalah. Breakout kat lah. Breakout dengan candle je. Dia create lagi new resistance. Level sini. Dia main cari tak kalau nak tanya? Dia main cari tak?
Cari. Lepas tu kita nak kontrol lah. Bila dah dapat benda ni, kita nak kontrol lah. Kontrol apa rekan-rekan Pak Long? Kontrol nafsu. Itu je. Bukannya semua breakout kita nak masuk. Dah dapat dekat kawasan sini, carry dulu. Apa structure dia nak buat, carry dulu. Jangan sampai breakout atas-atas ni pun breakout nak semua. Dapat satu season 200 p, relax. Relax. Lepas tu lagi malam, petang, macam kita masuk kerja, rekan-rekan Pak Long. Adakah kita OT sampai sampai lewat malam? Kita lewat malam kita dapat kok duit. Yang ni kita OT sampai barai. Betul tak? Betul tak rekan-rekan Pak Long? Ha, kita barai. Pak Long pun dah penat dah nak tengok chat lama-lama ni. Tekan-tekan dah. Kak Loh. OT pun kita pun curi tulang. Tambah duk trade, duk tengok. Lagi stres tu rekan-rekan Pak Long. 24 jam. Dari pagi sampai ke petang. Tengok-tengok profit $2 lah. Betul tak? Setuju atau tidak apa yang Pak Long kata? Ini base pada pengalaman Pak Long. Rekan-rekan Pak Long. Setuju Pak Long. Pak Long macam Ni tahu je. base pada pengalaman. Bukan benda lain. Pak Long tak mau anda jadi satu hari sampai barai. Kalau orang kuat, dia akan teruskan. Kalau dia darah pahlawan, dia akan teruskan lagi. Tapi dia akan dapat solid. Tapi Pak Long takut yang anda yang kurang kekuatan tu. Sampai lagi nak kena bunuh diri pun kan. Kita duk takut yang tu. So sehari ada 3 season. 3 season rakan-rakan Pak Long. 3 waktu dekat sini. Satu season ambil 1, 2, 3. News, OT. Allocate. Allocate $200 ke $100. Tu masa tu news untuk OT. Hari besok ni layan lah. 3 season ni. Pak Long news, Pak Long akan OT. Allocate, okay. Yang ni aku willing to lose $100. Dah allocate dah. Kan? Hantam betul-betul. So layan yang ni. Boleh? Boleh ke boleh rekan-rekan Pak Long? Pak Long tak mau anda habis bogey terus lah. Pak Long dah fasa tu dah bogey habis lah. Tak mau lah. Pak Long tak, kalau boleh kita tak mau kita punya rakan-rakan kan. Pak Long cerita ni trader kepada trader. Pak Long tak mau anda habiskan bogey. Bogey maksudnya ni habis lincin. Lepas tu stress, anxiety, habis rakan-rakan Pak Long. Cuba kurangkan masuk. The best trade, apa dia rekan-rekan Pak Long? The best trade, no trade. Setuju tak? Kan? Tapi kita nak cari duit. Kan? Kita kurangkan masuk dalam market. Dan kita dah faham, okay? 2 minggu dah belajar macam-macam pelbagai teknik. Kan? Belajar cara full margin dengan betul. Lepas tu kita belajar dengan cara SND dengan Dedi Kancil. Lepas tu kita belajar pasal BRN. Kan? So dekat situ anda dah dapat macam-macam dah. Yes. So apply dulu. Sampailah kita dapat orang kata apa risk kita tu 1 pip, 2 pip, tekan biru terus. Tekan biru terus. Masa tu anda boleh relax lah. Tekan biru, tekan biru. Ha. Waktu season leh bagi tahu Pak Long pukul berapa. InsyaAllah minggu depan. Minggu depan kita belajar pasal timing. Okay, timing. Dan kita cara kita nak guna level level harga. So kita ada bonus kalau anda 100% test. Apa yang masuk kontes berjaya 2 bulan hold pula grow akan dapat $5,000 bersamaan dalam 25,000 kot tak silap dong. 5 kali 4 25 lah. Lebih kurang lah. Alright. So boleh PM Cik Zaf untuk dapatkan bonus. Alright.
So boleh tak Pak Long nak tanya anda semua, kelas malam ni macam mana rakan-rakan Pak Long? Cuba komen sikit. Pak Long nak kalau boleh kelas Pak Long semua dapat. Kelas kita pasal QM, Quasimodo dan level harga. Pak Long nak tanya anda. Ada dapat ke tak dapat? Kalau tak dapat, Pak Long nak teruskan lagi ni. Alright. So, kita doakan, Pak Long doakan kepada semua yang ada dalam ni. Okay, ada dalam 90 orang. Pak Long doakan semua berjaya dalam industri ni. Alright. So, pertama sekali kita kena tahu benda ni easy money dan high risk dia. Okay. So, atas diri kita je kita nak kontrol dia. Alright. So, kalau tak ada apa, kita akhiri kita punya kelas malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam. Pak Long, satu soalan boleh ke? Soalan apa? Jangan tanya Pak Long nak bila nak kahwin. Pak Long dah muak dah soalan-soalan tu. Kender Morobunzu macam mana? Kender Morobunzu ni, kender panjang. Kender penuh. Ni, yang tengah ni. Ni Morobunzu. Yang tengah ni. Shadow pendek. Nak dapat hint dia adalah shadow pendek, atas dengan bawah tu shadow pendek. Hmm. Cewa bang eh. Letih ya. Main dekat raya kita duk rasa takut lah. Anak makcik ya. Alright. Boleh? Jelas ke jelas? Rakan-rakan belum. Ni Morobunzu. Okay, candle yang shadow dia pendek. Okay, dia ada dapat TikTok lah. TikTok pula dekat YouTube ataupun Google. Banyak dekat situ. Alright? Mak Ali pun ada soalan kau, Pak Long. Okay, okay. Apa dia? Cuba jawab. Boleh, boleh, boleh. Ada apa lagi soalan? Lagi 300 pip ni. Daddy menang besar lah cara ni. 3,000 Daddy. Hari tu ada pergi kusut. Apa ni? InsyaAllah. Okay. Doa yang terbaik rekan-rekan Pak Long. Kami dalam Tereducation tak minta banyak. Okay? Kami tak minta banyak. Kami bangga bila mana trader-trader jadi. Trader-trader jadi. Itu je. Okay? Kalau jadi dekat tangan kami memang salute lah. Ada 2-3 orang sampai lebih pada income Pak Long pun ada. Sehari buat 23,000. Pak Long kata aku tak lepas lagi tahu tu lah. Kita duk jaga ni. Kita habis kuat pun $2,000 pun rasa bersyukur dah besar. Dia sehari 23,000. USD rakan-rakan Pak Long. Net pinau. Kan? Right? InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.